Saya nak tanya, hadis riwayat lain, Rabi'ah ni dia tanya, bila dia kata dia nak bersama Nabi tempat yang tinggi di syurga, Nabi tanya dia, kamu tak nak minta yang lain kah? Nak minta rumah ke? Sebab kamu ni masih orang muda, tak ada isteri, tak ada rumah, tak ada harta. Kenapa tak minta semua dunia? Dia kata tak nak. Aku nak bersama engkau dalam syurga je. Jadi soalan, kenapa dia tak nak minta dunia? Adakah dia minta dunia Nabi tak bagi? Tak, Nabi bagi. Nabi pernah bagi pada orang Badui beratus ekor kambing daripada harta rampasan. Nabi bagi je. Nabi orang paling pemurah. Tak ada siapa yang minta, pasti Nabi bagi. Tapi Rabi'ah tak minta dunia. Apa dah? Dia minta akhirat dapat dunia. Dunia? Mana? Habis ada kereta tak? Tak, dunia ada nilai. Kalau kita cari kereta untuk pergi masjid, ada faedah tak? Ada faedah. Kita cari harta untuk bersedekah fisabilillah, ada faedah. Tapi soalan saya, kenapa dia tak minta dunia sedangkan dia ada peluang dan Nabi akan bagi pun? Faham soalan? Soalan bukan susah pun, ha? Apa dah? Yalah, sementara minta, apa salahnya? Jadi yang ni? Oh ya ke? Ada jaminan ke? Okey. Sebenar dah dekat tu jawapan. Orang beriman, dia matlamat dia hidup ni sebenar dia nak apa? Surga je. Dunia ni hanyalah sebagai laluan je. Jadi kalau aku minta senang kat dunia, belum tentu dapat surga. Kemudian kalau dapat dunia pun akhirnya aku tinggal juga kan. Bahkan lagi parah apa? Takut-takut dengan ada dunia tu jadi penghalang untuk mudah masuk surga. Jadi kalau dapat jaminan dapat surga, saya bagi contoh analogi kan. Kalau orang berjanji pada kita nak bagi 1 juta dan kita yakin dia akan bagilah 1 juta. Tiba-tiba ada orang nak bagi kita RM5. Apa pandangan kita pada RM5? Kita ambil tak? Macam itulah. Macam itulah Rabi'ah. Nabi dah janji bagi surga. Dunia ni tak ada nilai dah. Buat apa lagi kalau aku dah dapat benda yang kekal abadi? Dah tak ada dah.